Hai semua, selamat datang. Hari ini, jom kita bongkar satu topik yang nampak macam rumit tapi sebenarnya boleh jadi senjata rahsia anda dalam dunia pelaburan, analisis teknikal. Kita akan jadikan ia mudah dan ringkas dalam bahasa yang kita semua faham. Pernah tak anda buka carta saham, tengok-tengok, nampak macam conteng budak-budak je. Garisan naik, garisan turun, pening kepala kan? Kalau pernah, jangan risau. Anda tak keseorangan. Percayalah, hampir semua orang rasa macam tu masa mula-mula. Tapi hari ni, kita akan tukar kekeliruan tu jadi keyakinan. Ini dia peta perjalanan kita. Mula-mula, kita faham falsafah di sebaliknya. Lepas tu, kita belajar asas carta dan trend. Kemudian, kita kenal pula corak-corak utama pasaran. Guna petunjuk untuk sahkan analisis kita. Dan akhir sekali, kita gabungkan semua ni jadi strategi dan minda seorang pedagang. Dah sedia? Jom kita mula. Okey, jom kita masuk bahagian pertama, falsafah teras analisis teknikal. Sebab sangat penting untuk kita faham dulu kenapa benda ni berfungsi sebelum kita belajar macam mana nak guna. Asasnya mudah je. Pasaran ni digerakkan oleh dua emosi utama manusia, takut dan tamak. Dan falsafah ni pegang pada 3 idea utama. 1, sejarah berulang. Sebab perangai manusia ni dari dulu sampai sekarang lebih kurang sama je bila berdepan situasi yang sama. 2, harga mencerminkan segalanya. Apa-apa berita, baik ke buruk ke, semua tu dah termasuk dalam harga semasa. Dan yang ketiga, yang paling penting, penawaran dan permintaan. Pergerakan harga tu cuma pertarungan antara pembeli dengan penjual, sentiasa mencari titik keseimbangan. Macam dacing ni lah, sentiasa bergerak. Baik, sekarang kita masuk bahagian kedua, asas carta dan arah aliran. Inilah masanya untuk kita belajar bercakap dalam bahasa pasaran. Peraturan nombor 1 dalam analisis teknikal. Ingat ni baik-baik, the trend is your friend. Maksudnya, trend adalah kawan baik anda. Cuba tengok carta ni. Nampak tak macam mana harga tu bergerak menaiki anak tangga? Dia buat puncak yang lebih tinggi, lepas tu lembah yang lebih tinggi. Inilah yang kita panggil trend menaik atau uptrend. Strategi paling senang, jangan lawan arus. Kita ikut je ke mana dia nak pergi. Dan di sinilah kita nampak medan pertempuran sebenar antara pembeli dan penjual. Garisan bawah tu kita panggil sokongan atau support. Bayangkan ia macam lantai yang tahan harga dari jatuh lebih rendah. Garisan atas tu pula rintangan atau resistance. Yang ni macam ceiling, tahan harga dari naik lebih tinggi. Inilah gambaran jelas penawaran dan permintaan sedang beraksi. Jom kita teruskan ke bahagian 3. Sekarang, kita nak tengok macam mana pergerakan-pergerakan tadi boleh membentuk corak pasaran yang utama. Anggap je macam kita tengah belajar kenal gerak tari pasaran. Okey, mari kita bandingkan dua corak yang popular. Sebelah kiri, kita ada corak cawan dan pemegang. Bayangkan pasaran tengah rehat sekejap, macam orang minum kopi, kumpul tenaga sebelum mungkin sambung lari ke atas. Ini corak kesinambungan. Sebelah kanan pula, corak yang sangat terkenal, kepala dan bahu. Nampak tak bentuk dia? Yang ni selalunya isyarat amaran. Yang trend menaik tu mungkin dah penat dan bersedia untuk tukar arah. Kena hati-hati sikit kalau nampak yang ni. Bahagian 4, petunjuk lanjutan dan pengesahan. Anggap je yang ni semua alat-alat tambahan dalam kotak peralatan kita untuk bantu kita buat keputusan yang lebih mantap. Salah satu alat yang paling asas tapi sangat power ialah purata bergerak atau moving averages. Fungsi dia senang je. Dia licinkan semua hingar-bingar pergerakan harga harian, jadi kita boleh nampak arah trend yang sebenar dengan lebih jelas. Senang cerita, ia bantu kita nampak hutan dan tak terganggu dengan pokok-pokok kecil depan mata. Sekarang, kita cakap pasal volume. Anggap volume ni macam minyak atau bahan api untuk setiap pergerakan harga. Kalau harga naik mencanak tapi volume sikit je, itu tanda amaran. Mungkin tak tahan lama. Sebaliknya, pergerakan harga yang sihat, tak kira naik atau turun, mesti ada sokongan volume yang tinggi. Ini pengesahan yang kita tak boleh abaikan. Seterusnya, satu konsep yang sangat kuat, pencapahan atau divergence. Cuba tengok betul-betul. Dekat carta utama, harga tengah buat paras rendah yang baru. Tapi kalau kita tengok penunjuk momentum kat bawah tu, RSI, dia sebenarnya tengah buat paras rendah yang lebih tinggi. Bila harga dan penunjuk bergerak tak sehaluan macam ni, ia adalah amaran awal yang trend semasa tu dah mula hilang steam dan mungkin akan berpatah balik. Dan akhir sekali, bahagian kelima, strategi dan minda pedagang. Inilah bahagian paling penting di mana semua ilmu yang kita belajar tadi, kita tukarkan jadi tindakan yang boleh bawa hasil.
Ini mungkin nasihat paling berharga untuk anda, pengurusan risiko. Ingat peraturan emas ni, sentiasa guna stop loss. Anggap ia jaring keselamatan anda. Ia tentukan kat mana anda akan keluar kalau analisis anda salah. Kedua, sentiasa sasar nisbah risiko kepada ganjaran sekurang-kurangnya 1:3. Maksudnya, untuk setiap RM1 yang anda sanggup berugi, potensi untung anda mesti sekurang-kurangnya RM3. Inilah cara kita jaga modal kita untuk terus berada dalam permainan. Tapi kan, semua alat dan strategi hebat di dunia ni takkan berguna tanpa minda yang betul. Pegang 3 tiang utama ni. Pertama, buang ego jauh-jauh. Pasaran sentiasa betul, kita yang mungkin salah. Kedua, sentiasa fleksibel. Kalau pasaran tak ikut apa yang kita rancang, jangan degil. Dan ketiga, paling penting, disiplin. Buat plan dagangan yang baik dan ikut plan tu. Inilah yang membezakan amatur dengan profesional. Jadi, ingatlah ya, analisis teknikal ni bukan macam tilik nasib atau meramal masa depan dengan tepat. Tak ada siapa pun yang boleh buat macam tu. Ia adalah tentang mengurus risiko dan meningkatkan kebarangkalian untuk kita menang. Ia adalah permainan probability, bukan kepastian. Jadi, dengan faham semua konsep ni, anda sekarang dah ada peta dan kompas untuk mula mengemudi lautan pasaran. Ingat, ini adalah satu perjalanan pembelajaran yang berterusan, teruskan berlatih. Untuk lebih banyak perkongsian ilmu macam ni, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Smart Wallet Investor. Jumpa lagi!